Khalifah Harun Ar-Rashid, Khalifah kelima Bani Abbasiyah pernah mengungkapkan, aku tidak berbangga dengan kejayaan yang aku tidak rencanakan, seperti aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di hujung usaha. Renung-renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Baik, jadi sebelum tu saya nak tanya kepada adik-adik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat tak? Sihat. Puasa tak? Puasa. Bila tanya puasa, semangat semua Ustaz. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua kerana sudi bersama dengan kita. Bersama dengan saya Afiq Syazwan, bersama dengan Ustaz Haryanto dan juga DJ Azwan. Jadi semangat tak untuk kita berbual tentang kebaikan di bulan Ramadan ini? Semangat kan? Baik, jadi saya silakan DJ Azwan. Baik, nak mulakan dengan Sarawak tadi ya. Sebab saya teringin nak dengar DJ Azwan pula. Saya yang mulakan. Awak ni macam confident saya boleh masuk tepat Boleh. Okey, kita cuba. Kita cuba Okey, sama-sama kita 3, 2, alhamdulillah. Ya tepuk sikit. Mantap. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama saya Putra Azwan, semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Ya, dan hari ini hari kedua kita masih bersama di lokasi yang sama, iaitu di foyer Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Dan untuk anda juga seperti biasa, kami bersama dengan anda temani setiap petang anda sepanjang Ramadan ini bermula pukul 5.15 petang menerusi segmen Kenangan Lalu Kuala Lumpur, juga disiarkan serentak menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial KLFM Official. Dan hari ini kita masih bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal dan juga Afiq Syazwan untuk kita nak berdiskusi hari ini jika semalam mengenai Lailatul Qadar ya. Hari ini kita insya-Allah bersama untuk topiknya iaitu Reset Jiwa Ramadan. Masya Allah. Jadi kita punya fokus untuk kita berbincang mengenai visi untuk kita menjadi versi yang terbaik sepanjang Ramadan ini. Jadi kita nak mulakan dengan kita nak beri ruang kepada pelajar-pelajar Politeknik Shah Alam ini untuk mereka mengajukan soalan kepada yang berbahagia Ustaz Haryanto. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Ifam Yaznan daripada mahasiswa tahun pertama, semester kedua, Jabatan Penerangan. Macam mana nak balance workout masa Ramadan? Sahur dulu ke jogging dulu? Okay, terima kasih Fairuz. Irfan. Terima kasih Irfan. Wah, ini dia atlet Ustaz, atlet. Dia nak tahu mana bagus, nak sahur dulu ke nak jogging dulu Ustaz? Saya ingat kalau jogging sambil sahur pun okey juga. Package ya. Ayuh, okey. Soalannya tadi berkenaan kita nak dulukan yang mana? Nak bersahur dulu ke nak workout dulu? Betul kan? Ya. Dia begini. Kalau sekiranya kita ada masa lagi untuk nak bersahur, kerana sahur ni sunat. Tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Sahurlah kerana dalam sahur tu ada keberkatan. Dan sahur ni disebutkan dalam pandangan ulama sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Baginda SAW imsak, maksudnya berhenti makan itu sehingga sekitar lebih kurang 50 ayat. Maknanya lebih kurang 10 minit lah. Jadi kalau sekiranya kita ni workout pukul 2 pagi, workout je lah. Mana ada orang sahur 2 pagi. Kan? Tapi kalau memang betul-betul ada setengah orang, dia punya workout tu bila azan subuh. Betul. Kan? Orang pergi azan subuh. Allahu Akbar. Jogging dia terus. Lain macam. Jadi makna tak kenalah. So kita tengoklah sesuaian dia masa itu. Ya? Tapi kalau biasanya subuh ni tak ada sangat kan. Ya Ustaz. Biasanya petang lah. Kalau berbuka puasa, kadang ramai orang dia tak mesti atlet. Nyang ingat saya tak atlet. Ya Ustaz. Kadang-kadang ada orang bila petang ni dia jogging atau dia berjalan. Kadang dia sementara nak menunggu waktu maghrib, dia buat kerja berfaedah kerana berjalan, berjogging tu baik untuk kesihatan dia. Tidak ada masalah, itu termasuk kerja berfaedah. Tapi janganlah sepanjang hari berjalan aja cukup Quran tidak apa pun tidak. Cuma maknanya waktu itu katalah dia masih di padang azan maghrib. So apa nak buat? Berhentilah dulu berbuka. Kemudian balik dan
untuk solat ataupun kemudian nak buka lagi, itu tidak ada masalah. Jadi itu barangkali ada nampak perbezaan sikit lah. Okey Ustaz, sikit Ustaz. Ada ke Ustaz, boleh ke Ustaz kalau kita sengaja melewatkan waktu berbuka tu Ustaz? Dah dengar tapi biar dulu, kata lagi lama mungkin kata lagi banyak pahala. Dia Nabi SAW sebut, umatku la tazalu ummati fil khair, kata Nabi SAW, umatku sentiasa dalam kebaikan. Ya. Selama mana umatku menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Sebab itu kita sebut tadi, sahur ni biar paling lewat sekali. Kalau kata 6.20 azan subuh, so 6.10. Itu yang paling bagus untuk berhenti. Ada orang 6.10 azan subuh, 10 malam dia dah berhenti dah. Pasal dia malas nak bangun pagi. Awal betul. Jadi dia sahur terus, Fik. Jangan buat gitu, Fik. Tak, maknanya nak sebut, soal bagus itu kerana kita nak cuba buat apa yang Nabi SAW suruh. Dia konsepnya mudah saja dalam Islam. Bagus atau tidak bagus, selama mana hal itu menepati dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW, maka dia bagus. Jadi sebab itu sama juga kita ni orang muda-muda kan. Kalau dibagi pilihan, bangun sahur ke tidur? Jujurlah, jujur dapat pahala lebih ni bulan Ramadan ni. Bangun sahur ke tidur? Alhamdulillah. Jujur betul nampaknya. Bangun sadur. Dia ada duit tidur. Baik. Okey, jadi Ustaz, bila kita cerita tentang bulan Ramadan ni, macam mana sebenarnya apa orang kata konsep reset jiwa? Kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik lah untuk di bulan Ramadan ini kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak pastikan di bulan Ramadan ini menjadi titik perubahan sebenar dan bukan saja sekadar ritual sahaja. Itu pentinglah penting supaya kita faham bahawa yang kita buat ni bukan sekadar pengulangan. Atau pengulangan macam kita lah bangun pagi, gosok gigi ke tak? Saya gosok lah. Tak tahu kat belakang tu giling betul. Ikut mood. Kita bangun pagi gosok gigi. Jadi orang buat tu kerana dia rasa kenalah gosok gigi dah bangun pagi. Tapi ada orang dia buat berus gigi tu kerana dia rasa dia perlu sentiasa pastikan mulut dia bersih. Dia beza tu. Betul tak? Jadi sebab tu ada orang dia concern dengan dia punya mulut dia. Ada orang dia buat tu pasal cukup lah dah buat dah. Jadi dia pun tak kisah sama ada dia bau gigi cili tu terkeluar atau tidak daripada di antara gigi geraham dengan anak gigi bongsu tu. Jadi dia tak kisah. Itu beza dia. Sama juga dalam masalah Ramadan. Ada orang dia masuk Ramadan, dia puasa. Gila tak puasa kata dia. Gila tak puasa. Dulu tak puasa naik van jenazah. Kan sekarang kalau tak puasa orang viral. Tengok pula tu pakai pula kod ni, PSA ni. Kan? Dah tak pasal masuk muka apa hal muka aku pula masuk kata dia. Jadi ada setengah orang buat tu hanya kerana mengikut. Sebab itu puasa ni sebenarnya saya nak beritahu juga pelajar kita dan juga pendengar kita, puasa ni memang Allah jadikan dengan matlamat. Sebab itu kita ni manusia, hidup setahun sekali, macam bukan hidup setahun sekali. Dalam setahun kita hidup ni macam-macam kita lalui, betul tak? Macam-macam. Dia bukan soal lalui itu maksudnya kita bekerja atau belajar saja, tak. Dia lalui dari segi dipanggil suasana. Betul tak? Betul. Ada keadaan kita berjaya, ada keadaan gagal, ada keadaan kita emosinya kadang bagus, kadang tidak, frustrated, macam-macam, betul tak? Kadang ada keadaan kita kuat, iman kita rasa dengan Allah Ta'ala. Kadang kita rasa macam alah, hai nak semayang, wahal subuh je 2 rakaat, kan 2 je. Tapi imam tu baca tahiyat kita rasa macam dia buat 4 rakaat katanya. Ada begitu. Jadi maknanya apa? Nak sebut bahawa setahun yang kita lalui itu bekal kita Ramadan yang lepas. Nampak tak? Ya. So maknanya apa? Ramadan yang lepas tu berjaya dipanggil reset dia dalam bab solat. Tapi dia tak berjaya reset dengan mak bapak. Boleh faham? Dia bukan reset semua sekali. Tak. So kita kena tengok kat mana. So tahun ni kita masuk Ramadan, kita tengok kat mana kita punya kelemahan. Dia masuk Ramadan ni, ibaratnya dia kalau hari ni budak-budak you sebut, dia panggil University Ramadan ataupun University of Ramadan. Itu budak-budak you lah. Kalau makcik-makcik kat kampung, Madrasah Ramadan. Madrasah. Makcik-makcik madrasah. Yalah. Tapi kalau saya you ni dia tak sesuai madrasah kan, dia nampak
macam tak apa sangat. Tapi kalau macam dia orang mungkin College of Ramadan. Tapi maknanya nak sebut bahawa Ramadan ini dia tempat untuk nak educate kita punya kehidupan. Kenapa? Kenapa? Wan? Ya, Ustaz. Sebab yang ini kita kena bincang selepas ni. Dah pusing-pusing, Ustaz. Dah pusing-pusing. Dah pusing-pusing. Bukan terapi light tu. Bukan. Ada mana. Tak apa, kejap lagi kita teruskan dengan topik kita hari ini. Itu reset Jiwa Ramadan bersama Yang Bagi Ustaz Haryanto dan juga Hafiz Syazwan. Dan juga pelajar Politeknik Shah Alam. Tapi nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama semestinya untuk anda menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak tengah lapar. Ya, Borak Tengah Lapar, masuk you. Masih bersama saya Putra Azwan, Ustaz Haryanto Rizal dan juga Hafiz Syazwan. Juga bersama pelajar mahasiswa-mahasiswi Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Baik Ustaz, nak sambung tadi yang ada tak sempat habis tadi, Ustaz. Jadi soalannya, orang akan tanya kenapa kena kata bahawa bulan Ramadan ni untuk kita nak reset. Dia simple je. Kita ni manusia. Betul tak? Manusia ni kita ada macam-macam. Dia panggil apa kena sebagai itu? Unsur. Kadang-kadang kita ni nak berubah kena ada motivasi. Betul. Kadang kita dah bagus motivasi tapi syaitan tu kuat sangat menarik kita. Syaitan ni ada dua. Sama ada daripada kalangan jin, tu syaitan tu lah. Ataupun satu lagi kawan macam syaitan. Memang dia panggil apa nama ni, syaitan minal jin atau syaitan minal ins. Insan tu kawan lah. Takkan saya pula apa kena-mengena saya dengan masalah kamu orang. Inside. Okey. Boleh faham? Faham. Jadi maknanya bulan Ramadan ni Allah bagi package tu complete. Syaitan dibelenggu. Maknanya orang pun jadi elok. Perasan tak? Bulan Ramadan ni kita ambil majoriti, jangan ambil minoriti. Itu memang king punya syaitan. Itu memang dia tak peduli Ramadan ke dia tak Ramadan ke, memang dia king lah. Dia memang king lah. Dia tak tahu lagi kalau malaikat maut datang, dia tak tahu siapa king. Tapi maknanya majoriti. Sebab hidup ni kita tak boleh complete 100%. Impossible. Kita boleh kata majoriti orang elok, majoriti orang suka. Semua orang suka, itu problem tu. Dia macam itu. So dalam bulan Ramadan, majoriti orang cenderung untuk buat kebaikan. Jadi sama-sama kita dapat peluang ni Ustaz untuk kita reset jiwa kita Ustaz. Okey, baik, kita nak beri ruang juga kepada mahasiswa-mahasiswi kita ya, Afiq, untuk mereka mengajukan soalan kepada Yang Bagi Ustaz Haryanto. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sarah Maria Dani, mahasiswi tahun kedua semester keempat dari Fakulti Perdagangan. Soalan saya, adakah keberkatan Ramadan tu hanya bergantung kepada amalan semasa malam ataupun boleh juga kalau kita niat yang ikhlas je? Mana niat aja ya? Amalan tak payah buat. So tak payah puasa ke? Ni puasa malam. Macam mana tu Ustaz? Kita cuba bagi pandangan. Okey, terima kasih Zara Terima kasih Zara Ustaz. Ustaz. Aiwa, ini sebenarnya betul berlaku tau. Sebab ada orang dia tak puasa pun tapi pergi sembahyang tarawih. Kerja yang malam. Ada? Ada juga. Ada tak? Biasa buat tak? Alah, kau janganlah alim sangat. Nyampah Ustaz tengok. Janganlah alim sangat. Ada orang macam itu. Ada, dia Ustaz, punya faham. Dia tak puasa siang tapi dia suka pergi buka puasa. Buka puasa memang dia paling suka lah. Yalah, jimat. Dan dia pergi sembahyang tarawih tu. Sebab itu ada sebahagian orang dia puasa. Solat tarawih pun dia buat tapi dia tak solat fardu. Sebenarnya solat tarawih kalau ikut dalam mazhab kita Syafi'i dia kata la yujza, tak dapat apa-apa dia. Solat tarawih mesti dibuat selepas solat Isyak. Kerana solat tarawih itu solat malam. Jadi solat malam mesti selesaikan dulu solat fardu baru solat sunat. Kalau solat fardu tak selesai, macam mana gaya tiba-tiba solat sunat pula? Jadi sebab itu memang ada orang yang begitu. Walaupun soalan tadi tu nampak macam kelakar je kan nampaknya. Tapi memang ada orang yang siang ni dia tak puasa, dia semayang pun tidak, tapi elok malam dia sembahyang tarawih, dia suka. Yang lagi canggih jadi Bilal pula tu. Jadi Bilal. Jadi Bilal. Jadi kalau macam apa pula pandangan Ustaz kalau macam dia solat Isyak dekat rumah tapi dia nak solat tarawih berjemaah? Yang itu kurang tepat sikit lah. Pasal apa? Solat Isyak tu yang sepatutnya berjemaah. Solat tarawih itu masih ada pilihan. Walaupun yang afdal menurut pandangan ulama,
berjemaah di masjid. Kerana itu perbuatan ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun maknanya zaman itulah dihimpunkan untuk dibuat di masjid. Kerana ada asasnya juga daripada Nabi SAW. Jadi cuma kita kata terbalik. Tapi adakah salah? Sebenarnya masih lagi okey. Yang problem tadi tu langsung tak sembahyang apa, tiba-tiba tarawih je. Kan? Di syariat tarawih je turun. Syariat 5 waktu tak turun. Itu problem tu. Itu problem lah. Jadi kita repair lah. Kita repair. Itu kita panggil tadi reset tu. Ya. Repair lah. Sebab itu bulan Ramadan ni, perasan tak? Bulan Ramadan ini bulan yang paling kita tengok, paling banyak amalan dibuat hampir kesemuanya. Betul. Solat sunat, solat malam, puasa, bagi orang makan, sedekah, baca Quran. Cuba sebut apa lagi amalan? Cakap elok-elok. Bulan Ramadan orang paling banyak. Kan elok je kan? Kan? Oi. Tak ada apa. Tak ada apa, sengih. Lembut je kan, lembut je kan. Cuba kalau bulan biasa. Oi. Kau pahal. Angin Ustaz. Dia menjawab balik tu. Tapi bulan Ramadan ni Ustaz, itulah dia. Kalau perhati bulan Ramadan. Cuba semua orang perhati bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan ni hampir semua kebaikan, termasuklah umrah, haji tak adalah. Jangan buat haji bulan Ramadan pula. Ada orang kata Ustaz, haji orang tak buat pun. Agak-agak lah kan. Nasib baik bukan pelajar politeknik yang tanya. Tidak, jenuh nak menjawab. Tapi maknanya nak sebut bahawa bulan Ramadan memang paling banyak kita segala kebaikan kita buat banding dengan bulan biasa. Bulan biasa kadang-kadang kita nak qiyam payah. Qiyamul lail, sebab qiyamul lail tu solat tarawih. Nak bangun awal lah, bangun awal 10 minit sebelum subuh pun payah, apalagi nak bangun sahur. Tapi bangun sahur awal. Betul tak Kak? Ni kalau yang perempuan kita masak kan. Angguk je, angguk masuk TV ni, angguk. Kan kita masak. Tolong ajarkan. Maknanya apa? Nak sebut bahawa bulan Ramadan memang kita boleh buat semua benda. Apa tak, Bik? Faham, Ustaz. Dia panggil the miracle of Ramadan. Betul, Ustaz. Jadi ini adakah memang sebab keberkatan tu, Ustaz? Ataupun sebabkan mindset? Ataupun sebabkan syaitan diikat tu, Ustaz? Yang buat kita rasa macam nampak benda baik je, Ustaz? Saya kata itulah keberkatan. Memang keberkatan, Keberkatan Ustaz, ni benda yang dia tak ada sifik. Tak ada sifik. Faham tak? Tak ada sifik. Tiba-tiba kita punya markah 80. Sonok tak macam tu? Sonok, Periksa, tak jawab tak apa, tiba-tiba 80. Sonok ke tak sonok? Itu dia panggil keberkatan. Boleh jadi tak? Boleh. Kita kata, aku rasa masa aku jawab tu macam tak jawab. Tapi kenapa pensyarah bagi 80? Tapi biasa kita dah dapat 80, jarang kita refer balik kat pensyarah kan? Kan? Encik, saya tak jawab pagi tu, kenapa 80? Tak ada kan? Sujud syukur. Kan? Mungkin benda boleh jadi. Betul. Sebab tu keberkatan ni benda yang tak ada sifir. Boleh faham tak? Kalau nak mudah faham lah. Keberkatan tak ada sifir. Tapi kalau kita panggil dari segi bagaimana keberkatan tu nak datang, Allah Ta'ala sebut dah kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau orang itu bertakwa, penduduk satu tempat itu bertakwa, beriman, nescaya kami keluarkan keberkatan itu daripada langit dan bumi. Ini dalam konteksnya bagaimana kita nak menjemput keberkatan. Tapi Ramadan tu memang Allah provided. Ya, betul. Baik, kita nak buka juga ruang kepada pelajar-pelajar Politeknik Shah Alam ni untuk mereka juga mengajukan soalan kepada yang berbagi usaha harian tu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Azmi Arsyad. Saya mahasiswa tahun pertama Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Soalan saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu taubat kita ni diterima Allah? Lagi-lagi kalau kita ni asyik ulang je buat benda yang sama kan, buat dosa yang sama. Faham. Baik, terima kasih Azmi. Terima kasih Azmi. Ustaz, macam mana Ustaz? Email ada email. Email ada. Email pribadi punya. Dah cuba cek tak? Cakap. Kau ada mesej ke? Pernah cek? Ustaz dia cek betul, Ustaz. Dia cek betul, Ustaz. Tak apa Azmi. Nanti lah. Lepas. Dia cek betul, Ustaz. Ustaz bercakap. Afiq bukan saya. Memang kita tak tahulah. Walaupun kita ada email. Kalau ada boleh di email senang. Kan senang kan? Tu dapat je notifikasi. Putra Syazwan. Putra mana? Awak. Putra Azwan. Putra Azwan. Ya. Kan? Perkara taubat diterima. Hebat. Senang kalau macam tu. Itu, Ustaz. Sebab itu sebenarnya dia satu part kita nak faham. Selalu orang tanya, taubat kita diterima tidak, taubat kita diterima ke tidak.
kita kena tanya supaya jangan kita buat itu sebenarnya. Sebab dia masalah diterima insya-Allah. Kalau tanya dengan kita, adakah taubat kita diterima? Insya-Allah. Macam mana tahu? Allah bagi tahu. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penerima taubat. Baik. Tapi soalannya, kita tahu tak taubat kita tu diterima? Ya. Bagaimana? Itu yang masalah. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, ini dia jadi satu tanda tanya. Jadi lebih baik kita buat yang pasti. Yang pastinya apa? Kita tak buat. Baik, kejap lagi kita kembali bersama Ustaz Arianto dan juga Hafiz Syazwan. Untuk topik kita hari ini, Reset Jiwa Ramadan. Semestinya untuk anda menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak tengah lapar. Fakta pola pembelian rakyat Malaysia dalam talian 2024. Pada bulan Ramadan, pola perbelanjaan rakyat Malaysia melalui pembelian dalam talian mengalami peningkatan yang ketara, didorong oleh keperluan untuk membeli barangan persiapan Aidilfitri. Menurut kajian daripada Nielsen Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2024, pembelian dalam talian meningkat sebanyak 35% sepanjang Ramadan, dengan kategori yang paling popular termasuk pakaian raya, makanan dan barangan rumah. Selain itu, laporan oleh MDEC juga menyatakan bahawa pengguna cenderung membeli dalam talian kerana adanya promosi besar-besaran dan diskaun yang ditawarkan oleh e-dagang sepanjang Ramadan. Ya, dan secara keseluruhannya, perubahan ini menggambarkan peningkatan penggunaan teknologi dalam kalangan rakyat Malaysia untuk memenuhi keperluan perayaan dengan lebih mudah dan juga efisien. Selain itu, ia juga secara tak langsung menggambarkan suasana ekonomi Malaysia yang semakin kukuh. Jadi kita tadi dah tanya soalan, kemudian Ustaz pun dah menjawab. Okey. Okey, ni Afiq pula lah yang nak Silakan, tanya soalan Afiq. dekat Ustaz ni. Okey, jadi sebenarnya Ustaz, Ayo. sebenarnya macam mana seseorang tu boleh menemui ketenangan dalam Ramadan sedangkan hidupnya dihimpit dengan masalah, kemudian kesedihan. Jadi nak tenang tu macam macam tak boleh nak tenang sangat ni. Macam-macam perasaan dia, Hafiz. Okey. Dia ikut mana pun masalah tu tetap akan menghantui kita. Betul tak? Apa benda pun. Tetapi bezanya bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita akan lebih rasa. Dia kena begitu. Jangan terlampau magic sangat. Kadang-kadang orang suka buat magic. Saya bulan Ramadan saya tak rasa apa-apa lah. Bohong no. Kan? Kadang-kadang sampai dalam tidur muka kawan tu datang. Kau mana mau lari? RM20 aku bila nak bayar, kata dia. Tapi sebenarnya kita akan lebih rasa. Pertama kenapa? Sebab ketenangan ni tuan-tuan, realiti dia. Whatever lah you cuba buat. Kita nak pergi naik gunung lah. Orang kata healing kat laut, kat kolam, dekat pulau lah. Betul, itu healing. Ya. Tapi dia tidak akan sampai kepada orang yang healing melalui ibadah. Kerana healing yang itu tu, dia fake. Yalah, kita kat pulau. Bukan kita duduk pulau tu. Dan kalaupun kita duduk kat pulau tu pula, pun sama juga, masalah tu datang balik. Maka kita terpaksa keluar. Jadi orang yang pulau, bila dia ada masalah, dia pergi ke mana? Ke bandar. Ke bandar. Jadi tidaklah maknanya pulau tu sebenarnya yang menenangkan. Faham? Boleh faham tak ni? Faham? Banyak ibadah kita buat, percayalah dia akan menenangkan kita. Apatah lagi bulan Ramadan. Tambah pula bulan Ramadan, kita bukan saja buat ibadah, tapi kita tahan diri kita daripada banyak buat hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun tak semua kita berjaya. Betul tak? Kuih hidung juga kan? Dah mula cuak. Kulit hidung. Salah aku. Taklah, maksudnya ada banyak benda yang kadang-kadang agama kata jangan buat, kita buat juga. Contoh kan. So maknanya masih buat. Tapi oleh kerana paling banyak masa kita berjaya untuk kita tahan daripada hal-hal yang tak ada faedah, benda yang agama tak bagi buat, benda yang maksud benda agama tak bagi buat artinya yang menurut agama itu tak elok dan dia beri impak yang tak bagus untuk manusia. So bulan Ramadan, betul tak? Kita hold, benda tu kita tak buat, kita stop. So maknanya apa? Bulan Ramadan ni pertama kita kata dia diisi dengan ibadah, kerana ibadah itu adalah dia panggil dia panggil apa kita panggil? Istilahnya healing yang betul-betul lah, betul-betul punya healing. Yang kedua, oleh kerana kita tahan masa kita daripada kita banyak ruangkan, cenderungkan kehidupan kita dengan kebaikan. Perasan tak? Sebab itu kita kata tadi, walaupun ada masalah, tapi kita akan rasa lebih tenang, lebih tenang. Yang ketiga, sebab bulan Ramadan kita banyak
diampunkan dosa. Kerana setiap kebaikan menghapuskan kejahatan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kerana setiap kejahatan yang kita buat kebaikan, dia memadamkan. Paling simple yang kita boleh nampak dipadamkan ialah haru biru dalam diri kita. Kerana kata Nabi SAW, kejahatan ni dia akan mendatangkan titik hitam. Dan nuqtatu sauda. Mana nuqtatu sauda ni, mana hati kita jadi hitam, tambah gelap. Jadi akhirnya kita rasa tak tenang. Tapi bila kita buat kebaikan, dia macam dia apa nama dia panggil marker paper pula apa tu yang warna putih tu liquid kan. Kita padam tapi cala bala lah juga kan. Tapi boleh lah daripada teruk kan, at least kata orang bersihlah sikit. Begitulah sekira-kiranya. Sebab itu kalau Afiq tanya kenapa bulan Ramadan kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih, bukan kita je, ramai orang kita tengok begitu kan. Maka kita kata apa? Sebab keadaan dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak cerita tentang hari raya yang semakin dekat ini, adalah kita nak menyambut kemenangan. Jadi Ustaz, selalunya kita fikir sambut kemenangan daripada menahan lapar dan juga dahaga. Takkan itu saja Ustaz kan? Jadi ada banyak juga aspek lain yang kita tahan dalam diri kita ni daripada berkata benda yang tidak elok. Kemudian sentiasa membuat kebaikan, mengejar keberkatan di bulan Ramadan. Jadi itulah dia sambutan kemenangan di hari raya. Betul Afiq. Mantap Afiq. Afiq nanti pun dah boleh menjawab jadi panel kita juga nanti. Saya mungkin sebelum ni tertanya-tanya. Yalah. Takkan lapar dahaga je yang kita sambut menang kan? Tak ada menang lain kan? Betul. Okey. Saya nak bagi analoginya begini. Ibarat kita ni dalam bulan Ramadan, everything yang kita buat ni, kalau boleh tahu analogi kan, perumpamaan lah. Saya analogikan macam kita sedang mengayuh basikal. Tahu basikal? Okey. Saya selalu guna analogi ni untuk bulan Ramadan. Basikal ni, kalau basikal dulu-dulu, basikal sekarang ni dia lain sikit. Basikal dulu depan dia ada lampu. Ni kalau orang mechanical, dia tahulah ni kan. Di depan dia ada lampu. Bagaimana nak bagi lampu tu hidup? Kayu lah. Tapi di belakang tu ada apa? Dynamo. So dynamo ni yang menghasilkan elektrik. Betul tak? Ya. Okey, baik. Konsepnya, untuk nak bagi lampu tu terang, apa mesti buat? Kayu. Betul tak? Semakin laju kita kayu, semakin cerah. Dan semakin cerah. Betul tak? Bila semakin terang, jalan semakin nampak ke tidak? Semakin nampak. Betul? Kita boleh nampak itu ular, yang ini raksasa, ini rimau contohlah kan. Mana pasal terang lampu tu. Betul tak? Betul. Tapi kalau lampu tu malap, dapat tak suluh apa-apa? Tak. So itu yang kita panggil kemenangan. Ustaz, ada sahabat kita tanya ni Ustaz. Sekalinya ada individu ni Ustaz. Ringkas Ustaz saya jawapannya nanti. Ada individu ni dia puasa Ustaz. Tapi jiwa dia rasa kosong. Macam tak ada apa-apa je. Adakah ini tanda yang individu itu ada hubungan ataupun ada masalah hubungan dengan Allah Ustaz? Itu tandanya Ustaz. Mudah kita sebut, kalau kita berpuasa kosong, ketahuilah ataupun takutlah kalau puasa itu hanya ritual. Allah. Ritual. Maknanya apa? Ritual. Kita tahan makan, lapar, kemudian nanti kita buka. Dan we got nothing. Allah. We got nothing, we have nothing, we feel nothing, everything is nothing. Itulah jawapannya Ustaz. Saya kadang-kadang memang dekat-dekat nak buka puasa cakap putih kat rumah. Makin lancar. Iyalah. Okay. Baik Ustaz, dan sebelum kita nak habiskan ataupun nak menamatkan diskusi kita mengenai riset jiwa Ramadan kita bersama Ustaz dan juga Afiq ni, marilah bersama-sama kita dengarkan ini pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Aywa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza tarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Mafhumnya, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis direkodkan oleh Imam Bukhari nombor 2661. Aywa, renung-renungkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri, Afiq Syazwan dan juga pelajar-pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam bersama kita. Semain 2 hari kita berkampung di foyer Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semuanya memberi manfaat kepada yang bersama kita di sini dan juga yang dengarkan juga saksikan kita di RTM Klik betul-betul percuma. Dan esok insya-Allah kita bersama lagi di lokasi yang lain pula bersama panel-panel yang hebat yang baru juga insya-Allah. Di manakah, siapakah esok semestinya di waktu yang sama
bersama saya Putra Azwan insya-Allah dalam Borak Tengah Lapar masuk you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiwah. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di foyer Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan, Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.